Full. Okay, Assalamualaikum dan hai. So sekarang ni kita nak main game bernama, nama tak ingat lah. Okay, jadi kita nak cepat-cepat So minta maaf ya kalau korang dengar lagu-lagu ke. Tak apa, korang dengar je. Biarkan hati korang ni. Okay, biarkan hati korang tu rasa macam sedapnya lagu ni, okay? Kita nak laju-laju. Kita tengok berapa minit yang kita boleh menangkan game ni. Kalau sikit minit maksudnya menang main pro. Maksudnya macam mana? Pro main tower. Mr. Red Venom. Nak ice cream lah. Kita jangan mati. Takutlah orang ni. Takut nanti dia troll. Lagipun tu ada tempat troll quiz. Mr. Dan apa jawapan dia, Kak? Bantu saya. Dia tak nak bantu kita hentam je. Let's go. Wih. Mr. Right. Biarlah dia. Dia tak nak bantu orang. Dia pick me. Jago dia. My Mr. Right. Bismillah. Alhamdulillah. Jom kita walhab. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Walhab macam tu je guys. Tak susah pun. Tapi kalau korang nak tahu cara nak walhab dia, korang pergi tengok kat channel yang dia ada kata lagu apa tu? Ui. Gak kena, Cok. Okay, kita skip Okay, kita dah sampai sini. Jadi sampai kat sini pun dah 3 minit penuh. Kan? Betul, sila. Okey lah, boleh je lah. Aku dapat lama dia. Bising lah adik ni. Bismillah. Benci. Allah, nak jumpa sepupu lah. Sepupu pergi jalan-jalan. Sepupu dah balik kampung. Minta maaf ya kalau korang dengar bunyi macam kecoh-kecoh. Tu sebabkan ada orang datang nak beraya. Kan hari raya. Mestilah ada orang datang. Ni hari raya yang ke-4 dah. Oh, diam. Sabarlah. Mai buat dulu. Beci yang ni. Beci sangat. Beci. Okey lah guys, sekarang ni bye-bye tu je lah. Kalau korang nak main game ni, okey ni nama dia. Okey dah, korang dah tahu nama dia. Okey lah, bye. See you the next video. Tu kan cepat menang. Tak apa lah, tak payah lagi. Kita skip dulu kembali lagi. Alhamdulillah guys. Sempat keluar ya. Oh, peci yang ni. Peci sangat. Okay, let's go. Okay, lagi.
Macam mana nak kata Alah, orang tu dah mati. Kalau lah dia ada tanda macam oh, nikah. Tak ada. Sekejap. Tak ada Malay kau. Okey, kita pilih Indonesia je. Tak pilih Indonesia pun pas Korea lagi. Kita harus juga lalu. Harus lalu. Illahirrahman. Kita mau dekat dengan kanan dulu ya. Benci ya. Tak. Okey, kalau kena lalu kiri, mesti lalu kanan. Okey, kita lalu kiri, lepas tu lalu kanan. Okey. Dah tahu. Cepat. Benci. Ni lah dia add friend Maya, lepas tu tiba-tiba dia jahat. Benda apa? Takutlah dia sebenarnya jahat tau tadi. Tadi dia jahat, dia tak nak bantu. Kan? Betul ke? Lah tadi dia tak nak bantu. Tak tahulah tadi kita skip ke tak, tapi tadi dia jahat sangat. Bising lah dia ni. Nanti orang terganggu, nanti kata apa lah orang. Dan sampai korang tengok cerita ni, korang boleh like dan subscribe. Tapi tak apa kalau korang tak nak like dan subscribe pun. Tak apa, tak paksa. Tapi kalau korang nak boleh je. Sekejap. Kalau yang tu dia kiri, kalau yang tu kiri, mesti kiri juga. Mesti dia prank. Sebab selalunya gitu. Aneh lah. Tak apa, kita cuba saja. Minta maaf ya kalau ada bising. Lepas tu ada yang batuk. Maaf sangat. Sebab yang kan kat kampung mesti meriah kan ya. Jadi kalau korang dengar, kalau kat sini pasal tu kata Lee, kau tipu macam kata memel. Minta maaf tadi abang kita. Ya, dia memang bahasa dia memang gitu. Kan dia kan ada duduk Melaka kan. Melaka kan bahasa kasar. Jadi dia belajar dari kawan dia. Jadi sekarang ni kita bising kat luar. Kalau ada sepupu tak boring. Kalau tak ada sepupu kalau ada sepupu boring. Tapi kalau tak ada sepupu boring. Kalau ada sepupu tak boring. Kalau ada sepupu tak boring. Kalau tak ada sepupu boring. Benci lah yang ni. Benci lah. Okey lah korang. Kita dah tak nak dah main. Okey lah. Bye. Ni nama dia. Kita dah bagi nama. Okey dah bagi nama. Okey lah. Bye bye.